Ramadan ni doa banyak. Doa kena banyak betul. Ada hajat dunia kita banyak, ada hajat akhirat kita banyak. Pasal Ramadan ni bulan makbul doa. Orang yang berpuasa sampai dia buka puasa, selama itulah 12 jam itulah makbul doa dia. Mana-mana hajat yang masih belum kabul, doakan dalam bulan Ramadan. Ada orang nak pergi berdoa di Mekah, tempat Allah kabul doa ni kadang-kadang pada masa, kadang-kadang pada tempat. Kita tak pergi Mekah, tapi kita masuk bulan Ramadan. Tuhan tu adil. Dah hampa tak pergi Mekah, aku buat ke hampa bulan, hampa berdoa je, makbul. Minta kat Tuhan. Minta pula ni, minta sungguh-sungguh, bukan melawak-melawak, bukan minta lebih-lebih kurang. Teriak tangis kata bahasa Basud ni. Minta teriak. Macam budak-budak kan. Cara dia minta dia teriak lah. Ada budak-budak habaq ke mana, mak lapar tak ada kan. Duduk pangku ni. Mak lapar, mak pun terkejut lari. Tapi dia teriak tu tak nampak, dia nak, oh lapar kan. Bila dia teriak, sama ada dia lapar ataupun dia mengantuk. Dia minta dengan teriak, tu ibarat dia. Ramadan ni, kadang-kadang kita angkat tangan, tak perlu kita kata pun, hati kita berbicara. Yang mata turut, cukup lah. Ni bulan Allah kabul doa. Esok hari terakhir, lusa kita puasa, insyaAllah. Doa hati kita lembut. Masuk Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan pandangan kasih sayang Tuhan. Kalau Tuhan nak bagi mati pun jangan bagi mati lagi esok. Bagi mati dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Pegang Ramadan, nak pegang Quran, nak selawat sebanyak-banyaknya, nak berdoa. Itu syurga kita, insyaAllah. Quran yang Ramadan ni perlu Quran, insyaAllah. Dulu orang salafus salih baca Quran sampai manis mulut ni. Manis Quran sampai keluar manis di bibir.